Air bersih semakin menjadi isu global yang membimbangkan pada masa kini. Peningkatan pencemaran, pertambahan populasi dan perubahan iklim telah memberi tekanan besar terhadap sumber air di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, gangguan bekalan dan pencemaran sungai sering berlaku, menjejaskan kehidupan harian masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahawa isu air bersih bukan lagi perkara kecil, tetapi cabaran semasa yang memerlukan perhatian serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia Hana. Maka pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan video infografik kami ini yang membincangkan isu semasa iaitu air bersih, cabaran global dan tanggungjawab bersama. Pertama sekali, anda semua perlu mengenal pasti maksud pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan sifat fizikal, kimia atau biologi air seperti sungai, tasik dan laut akibat kemasukan bahan berbahaya seperti sisa toksik, sampah dan kumbahan ataupun daripada hasil aktiviti manusia. Nama saya Syasha. Adakah anda tahu bahawa sekitar 71% permukaan bumi diliputi oleh air? Walaupun jumlahnya kelihatan banyak, kebanyakan air tersebut tidak boleh digunakan secara langsung kerana ia merupakan air laut atau air yang tercemar. Hanya sebahagian kecil sahaja air bersih yang sesuai untuk kegunaan manusia. Oleh itu, air bersih sangat bernilai dan perlu dijaga dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzafa Anika binti Muhammad Rozaidi akan membincangkan tentang punca utama pencemaran air dan contoh nyata pencemaran air. Antara punca utama pencemaran air ialah pembuangan sisa domestik seperti sampah, minyak dan air kumbahan ke dalam sungai. Selain itu, sisa industri dan bahan kimia berbahaya dari kilang juga menjadi penyumbang utama. Aktiviti pertanian yang menggunakan baja dan racun perosak turut menyebabkan bahan kimia mengalir ke sungai apabila hujan turun. Tumpahan minyak dan bahan petroleum di laut juga memberi kesan besar kepada hidupan akuatik. Seterusnya, contoh nyata pencemaran air ialah sungai yang dipenuhi sampah sarap sehingga air menjadi keruh dan berbau. Selain itu, tumpahan minyak di laut boleh menyebabkan ikan dan hidupan laut mati. Tongkang yang tersumbat akibat sampah juga boleh mencemarkan kawasan persekitaran. Akhir sekali, pembuangan sisa kilang ke dalam sungai pula menjadikan air tidak selamat digunakan. Nama saya Nur Ashifah binti Cik Asmawi. Sekarang saya akan menerangkan tentang usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran air. Pertama, kita mestilah tidak membuang sampah ke dalam sungai atau longkang. Sikap bertanggungjawab ini dapat mengelakkan sungai daripada tersumbat dan tercemar. Kedua, pihak industri perlu merawat air kumbahan sebelum dilepaskan ke sungai. Air sisa yang tidak dirawat mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh merosakkan kehidupan air. Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dengan lebih tegas. Tindakan seperti denda dan hukuman dapat menghalang individu atau syarikat daripada mencemarkan air. Seterusnya, kita boleh mengamalkan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Amalan ini dapat mengurangkan jumlah sisa yang dibuang ke persekitaran. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran masyarakat sangat penting. Apabila masyarakat memahami kepentingan air bersih, mereka akan lebih bertanggungjawab dan menjaga alam sekitar. Jelaslah bahawa semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan sumber air kita sentiasa bersih dan selamat digunakan. Seterusnya, mari kita lihat kesan negatif pencemaran air. Salah satu kesan utama pencemaran air ialah menjejaskan ekonomi, terutamanya dalam sektor perikanan dan pelancongan. Sungai dan laut yang tercemar menyebabkan hasil tangkapan ikan berkurang dan kawasan pelancongan menjadi kurang menarik. Selain itu, pencemaran air juga menyebabkan kekurangan bekalan air bersih. Air yang tercemar tidak selamat untuk digunakan dan memerlukan proses rawatan yang mahal. Pencemaran air turut memberi kesan kepada kehidupan akuatik di mana ikan dan organisma air boleh mati sekaligus merosakkan ekosistem. Akhir sekali, pencemaran air boleh menurunkan kualiti hidup manusia dan meningkatkan risiko penyakit seperti keracunan dan jangkitan. Oleh itu, pencemaran air bukan sahaja memberi kesan kepada alam sekitar tetapi juga kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia. Kesimpulannya, air bersih merupakan sumber yang amat bernilai dan tidak boleh dipandang ringan.
Isu pencemaran serta tekanan terhadap sumber air menunjukkan bahawa kelestarian air bergantung kepada sikap dan tindakan manusia sendiri. Oleh itu, usaha menjaga dan memelihara sumber air perlu diperkukuhkan agar kesejahteraan alam sekitar dan kehidupan generasi akan datang dapat terus terjamin. Oleh itu, sekian terima kasih kerana sudi menonton video infografik kami ini.